pembentukan bumi yang terawal ini berlaku di sini. Ini hasil perbincangan saya dengan Prof. Mokhtar. Berlaku di kawasan Alam Layu dan Kedah, Kelantan, Gunung Jerai itu merupakan Indochina itu kawasan yang lama. Ya, okey. Sebelum ini saya tidak mahu mengatakan bahawasanya tamadun sebelum banjir besar itu ada di sini. Saya tidak mahu mengatakan itu sebab saya takut data saya tidak lengkap. Tetapi apabila bulan Januari hari itu saya ke Babylon, saya ke Kufah, ke Basrah, ke Baghdad. Ketika di Babylon, saya melihat tanah di Iraq ini rata. Tanah di Iraq dia tidak berbukit. Tanah yang berbukit adalah di Iran. Saya juga pernah ke Iran 2008. Jika anda ingin selamat daripada banjir besar, tanah itu mestilah berbukit. Dan berbukit yang banyak sekali di atas dunia ini di kawasan kita. Sebab itu kita dikenali sebagai tanah yang berbukit, iaitu Gunung Ganan. Mala itu Gunung Ganan dan mempunyai banyak tumbuh-tumbuhan yang tidak ada di tempat lain. Antaranya ialah gaharu. Dan nama gaharu itu dikenali dalam bentuk saintifik adalah mala. Jadi saya meneruskan lagi pencarian saya dan buku saya Revolusi Bahasa dan Asas Tamadun itu boleh meletakkan saya boleh bercerita pasal tamadun ini. Ketika menulis buku itu dapat hadiah karya ilmiah oleh DBP dan antara bestseller juga. Ketika menulis buku itu, saya berfikir sendirian. Sebelum Mesopotamia itu apa? Rupa-rupanya sejarah yang telah diguna pakai di universiti, di sekolah, di dalam buku teks dan mana-mana buku adalah sejarah sesudah banjir besar Nabi Nuh AS. Rupanya kita hanya tahu sejarah Mesopotamia, kemudian sejarah Mesir, kemudian lembah Indus, pergi ke China, kemudian masuk ke Greek, kemudian pergi ke Meksiko, Aztec, Maya dan seterusnya, masuk kepada Roman. Rupanya di situ ini sudah disusun. Sejarah kita sudah disusun oleh satu kumpulan, satu grup yang kita tidak tahu siapa, tetapi ada orang yang menyusun sejarah itu supaya sesuatu yang benar itu tidak muncul. Okey. Di dalam susunan itu, sejarah daripada Mesopotamia ke Nabi Muhammad SAW sehinggalah ke zaman Sriwijaya, Melaka, Kedah Tua itu, ada benda-benda yang cuba dihilangkan dari sudut timeline-nya. Antara yang ingin dihilangkan di dalam buku-buku sejarah dan dasar sejarah dunia ialah kemunculan nabi-nabi. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, wujudnya alam ini adalah wujudnya dengan kehadiran para anbiya. Tanpa kewujudan mereka, tidak wujud alam ini. Kenapa? Kerana tujuan wujudnya alam ini adalah untuk menyembah Tuhan yang satu, Rabbul Jalil, Rabbaniyah, ilmu ketuhanan, tahu membezakan antara yang baik dan yang buruk. Apa yang disebutkan dalam buku Tun Dr. Mahathir, pesan 100 pesanan Tun Dr. Mahathir, menekankan tentang ilmu Rabbani. Apa yang dimaksudkan dengan ilmu Rabbani? Ilmu ketuhanan, tahu membezakan hak dan batil, tahu bila bermula dan bila berakhir. Itu ilmu Rabbani. Yakin bahawasanya ada orang memerhatikan kita, ada sebuah kerajaan di atas sana memerhatikan kita. Kita ini hanyalah kerajaan yang kecil. Ada sebuah kerajaan, sebuah kingdom. Jika anda pernah melalui suasana ketika orang ingin mati, dan pada ketika itu orang itu adalah golongan alim ulama, kita dapat merasakan suasana pada ketika itu ada golongan lain datang bersama-sama menyambut roh ini. Para sufi, para kiai, anda akan tahu itu. Dan di mana roh itu akan dinaikkan? Di atas. Kenapa perlu naikkan di atas? Itulah adanya sebuah kingdom. Dia akan menghadap Tuhannya Rabbul Jalil di atas kerana roh ini adalah roh yang terpilih.
Dan apabila sampai di pintu langit itu, semua berpandangan, roh siapakah ini yang berbau harum ini? Si fulan, kata orang yang mengangkat roh itu. Ya, buka pintu, bagi laluan yang luas kepada roh ini. Ini orang yang taat kepada Tuhannya. Jadi berbalik kepada sejarah Melayu itu, bagi saya yang sudah bermula sebelum banjir besar Nabi Nuh AS, berdasarkan bukti ekologi, penemuan McClellan pada 14,000 tahun yang silam bersamaan dengan 12,000 BCE, dan perjumpaan DNA Homo sapiens di Laos berusia 86,000 tahun bersamaan dengan 84,000 BCE. Begitu juga dengan Perak Man sekitar 10,000 tahun bersama 8,000 BCE. Mereka itu adalah antara yang dijumpai oleh golongan-golongan cerdik pandai untuk membongkarkan siapakah kita. Dan untuk pengetahuan umum, bahawasanya Laut Cina Selatan itu antara lautan yang tercetek, kerana di situ terdapat barang-barang ataupun tamadun yang hilang. Terdapat negara di situ, tamadun yang hilang yang telah tenggelam. Tetapi malang di kalangan kita tidak berusaha untuk mengetahui apa yang berada di situ. Di dalam itu pencarian kita selanjutnya. Maksudnya di sini ya, sejarah Melayu kita ini sudah lama, tetapi tidak ada orang yang terlibat dalam pembikinan metodologi pembentukan sejarah di dunia. Maka kita ditinggalkan. Satu. Yang kedua, bahan-bahan sejarah kita sudah tenggelam. Tetapi jangan lupa kita mempunyai satu tinggalannya, Banjaran Titiwangsa. Banjaran itu wujud semenjak daripada asal lagi. Sebab itu saya pernah naik ke situ, tapi tidaklah tinggi, tapi kita dah lupa bahan-bahan itu. Dia ulu Banjaran Titiwangsa ini adalah di Negeri Sembilan. Ujung dia. Awalannya itu di Himalaya, di Nepal. Kenapa kita Semenanjung Malaysia ini tidak tenggelam? Kerana kita ada pasak yang kuat, iaitu Banjaran Titiwangsa. Banjaran Titiwangsa ini kita dengar daripada maklumat yang diceritakan, terutama daripada Samudra. Itu kami punya tim juga. Dia macam tembok. Tembok besar. Dia memisahkan antara Perak dan Terengganu. Sekiranya anda ingin ke Terengganu dari Perak, tak boleh menembusi, dia tidak ada jalan. Maksudnya dia adalah seperti tembok yang besar. Tetapi ada orang soal saya pula balik, tapi kenapa dekat Kedah tu tak ada tembok pun? Kenapa pula? Saya pun jawab, Banjaran tidak semestinya berada di daratan. Dia berada di lautan pula, di bawah laut. Dan dia naik balik ke Burma. Banjaran Arakan itu. Itu jawapan saya. Terima kasih. Masya Allah. Ini semakin membuat rasa kita ingin ikro semakin besar. Saya yakin percaya ini ya. Dan ini bukan tentang sejarah semata-mata, bukan tentang fakta dan data, tapi kita harus ikro bismi rabbik. Itu yang menjadi spirit kita ya. Perkataan Indo itu Indus, itu baru. Hindu itu adalah perkataan Parsi. Orang-orang Arab menamakan ia Hindu. Hind, tanah Hind. Tanah Hind itu bukan maksud Hindu. Ini masalah istilah. Okay? Jika beragama Hindu, sekiranya perkataan itu baru, bagaimana pula boleh muncul agama? Bukan. Tok nenek orang Melayu bukan beragama Hindu, tetapi budaya mereka kemungkinan menyerupai agama Hindu, menyerupai Hindu itu. Tetapi ingat ya, sekiranya mereka tidak menyembah berhala, mereka bukan Hindu Buddha. Dan di Semenanjung Malaysia ini tidak ada berhala-berhala yang disembah. Tidak ada. Kecuali yang baru dicipta itu di luar, bukan yang perbincangan kita ya. Maksudnya di sini bukan Hindu. Berbalik pada keturah,
Keturah ini sekiranya anda boleh menaik dalam bahasa Arab, dalam Google Translation, tulis perkataan bakhur dalam Arabic, bakhawara, bakhur, kemudian pergi ke sebelah satu lagi dalam Hebrew, dan anda akan tekan di sound, dia akan sebut keturits. Apa maksudnya? Gaharu. Penamaan orang-orang dahulu, dia akan menamakan seseorang itu berdasarkan masyhurnya, popularnya tempat itu dengan perkara itu. Sebagai contohnya, Bukhari, namanya bukan Bukhari, tetapi disebabkan dia berasal dari Bukhara, maka dikenali sebagai Bukhari. Kenapa dibaca baris bawah? Ri. Kerana menunjukkan orang daripada Bukhara. Macam juga Nasrani. Nasrani ini muncul hanya pada zaman Nabi Isa AS. Nasrani ini nama sebuah tempat di utara Palestin. Nama kampung Nabi Isa. Kampung Nabi Isa nama Nazariyah. Dia ada buku bestseller dekat New York. Rizal Aslan yang tulis, Jesus of Nazareth. Orang putih panggil Nazareth, orang Arab namanya panggil Nasriyah. Habis perkataan Nasrani daripada perkataan Nasrani tu, Nasara, Nasraniyun, yun belakang tu menyebutkan orang itu dari kampung Nasara. Kebetulan orang daripada kampung Nasara itu menyembah Tuhan yang satu, percaya kepada tauhid. Nampak? Adapun Kristian itu datang sesudah 350 tahun sesudah ketiadaan Nabi Isa AS, apabila terbentuknya Majlis Nikzah yang memperkenalkan Trinity. Itu kan jauh itu. Okey, saya tak nak pergi jauh yang tu. Tapi balik kepada Keturah, dia penamaan itu berdasarkan nama popularnya di kawasan itu. Dan gaharu yang masyhur ialah di kawasan kita. Dia di kawasan Sumatera, di kawasan Banjaran Titiwangsa, di kawasan Champa dan Vietnam itu sekarang ini. Itu kawasan gaharu terbaik. Jadi kesimpulan daripada bentuk fenomena geografi ini, boleh dikatakan wanita yang misteri ini berasal daripada kawasan alam Melayu. Dan adakah beliau Melayu? Soalannya. Perkataan Melayu ini perkataan sesudah banjir besar Nabi Nuh AS. Apabila orang-orang Mala ini sudah wujud sebelum banjir besar lagi, ada orang dah kat sini, Tuan Syed. Ada manusia dah menetap kat sini. Kan tidak, macam mana boleh ada McClellan dekat negeri Gua Musang? Macam mana boleh ada dekat Laos 86,000? Macam mana boleh ada Perak Man? Dah ada orang kat sini. Penang Woman tu baru 3,000 tahun, masih baru. Jadi apa yang menarik di sini, sudah ada orang. Dan siapakah nama orang tu? Bangsa itu adalah dikenali sebab oleh orang luar. Penamaan ni bukan kita namakan diri kita, orang lain menamakan diri kita. Sebab kenapa dia menamakan diri kita begitu? Kerana di situ itulah yang popularnya, Mala. Justru ada yang mengatakan bahawa kemudian datanglah penulis-penulis barat. Ingat ya tuan-tuan dan puan-puan, penulis-penulis barat ini hanya menulis selepas 1700. Apabila berlakunya penaklukan Napoleon ke atas Mesir sekitar 1796, kemudian 2 tahun dia kemudian pergi ke Syria sampai ke 1800. Ketika itu semangat orang-orang Eropah, orang-orang barat untuk menakluki Timur ini berkobar-kobar untuk menyebarkan agama Kristian, untuk mendapatkan emas, untuk menjadi ketua. Justru ramailah yang menulis tentang kita. Kita ni hidup berpaksikan pada orang lain tulis pasal kita, Tuan Syed. Bukan kita tulis pasal kita dan beritahu aku ni gini-gini. Bukan. Jadi penamaan Austronesia, penamaan Polinesia bukan kita. Orang lain yang duduk jauh kat England tu, yang tak pernah sampai kat sini, kita namakan dia Polinesia lah, Melayu.
Kemudian mari yang lain pula kita tukarlah. Oh, Australia lah. Oh, di bawah Melayu tu lain pula, bercambah-cambah. Nampak tak? Bagaimana kita punya kehidupan dan tamadun kita diperkotak-katikkan. Sudah tiba masanya kita sendiri mengatakan ini adalah tamadun aku. Kita sendiri kena tulis buku lah, Tuan Syed. Wow, luar biasa. Ini spirit yang sangat luar biasa ya. Ini kita kena buat buku Newcastle, Kota Baru. Silakan Prof. Ini Prof ada kata-kata terakhir yang disampaikan. Ya, apabila membaca buku-buku itu, dia ada 3 jilid kan, saya dapat membuat kesimpulan bahawanya Ayahanda Tun Dr. Mahathir cuba memberitahu kita, jika anda mengikuti apa yang ada pesanan-pesanan ini dan mempraktikkannya, akan muncul satu tamadun baru yang dikenali sebagai bi'ah tamadun salihat. Tamadun yang ada sekarang ini akan berhenti tidak lama lagi. Apa yang dikenali sebagai pre-model civilization akan berhenti dan akan muncul tamadun baru, iaitu hadarat salihat, yang bakal mengenengahkan tokoh-tokoh yang benar dan bakal mengubah paradigm shift of thought di dunia ini, dan ianya akan bakal muncul jika anda melihat pesanan-pesanan itu dalam bentuk hidup dan nyata, insya-Allah. Terima kasih. Masya Allah.